Ya ke kipas ni boleh tersengih macam ni? Ya tak je ni boleh senyum-senyum. Betul lah, dia boleh senyum-senyum comel gitulah. Desk fan ni daripada Jamir. Besar tak besar, kecil pun tak kecil, tapi angin dia boleh tahan okey. Pada speed 1 je, boleh tengok angin dah ada dah. Speed dia ni boleh pergi sampai 100 tau. Pada speed 100 je, ni angin dia. Jarak dah dekat berapa meter ni? Dekat 1 meter masih terasa angin dia. Pop, pop. Tapi kau senyum-senyum macam ni, aku rasa macam psycho pun ada juga. Kepala dia ni jenis yang boleh dipusingkan 180 darjah. 360. Kenapa kepala ni dia buat boleh pusing sampai 360 darjah, aku pun tak faham. Tapi itulah, benda boleh dik. Nak cas dia pun senang. Type C, cocok je dekat sini. Pada bahagian kaki dia, dia dah siapkan dengan getah-getah ni. Dengan adanya getah dekat bahagian kaki, bila letak ke atas meja, dia tidaklah mudah nak melicin. Apa panggil? Melorot. Yang bahagian sengih-sengih ni, dia akan on selama 5 minit, kemudian dia akan padam. Apa pendapat korang dengan kipas yang boleh senyum-senyum ni? Okey ke tak okey? Kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa geng, like, follow, komen dan share.